yang berkaitan dengan Qanun Muluk Bita'dil Suluk ke sejarah Terengganu lah dalam konteks perundangan. Saya ni sebenarnya hadir agak janggal sikit lah bidang sejarah sebenarnya, bukan bidang perundangan. Ini platform Datuk Prof Syam Rahayu ni sebenarnya. Kalau boleh dia bercakap lama lagi bagus. Banyak perkara sebenarnya yang saya dengarkan, poin-poinnya ada saya catatkan. Yang sebenarnya bagi saya apa yang beliau bicarakan sama juga dengan bidang saya ini. Bahawa dalam nak memahami sejarah pun, ahli sejarah ni dipengaruhi oleh apa yang disebut oleh Prof Syam Rahayu tadi, karakter sekularisme. Kita dalam bidang sejarah ni, Islam ni di penghujung, kurang mendapat tempat dalam sejarah. Dalam buku sejarah kita ni pun kelompok-kelompok yang bangkit berjuang, pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama, tak ada tempat pun dalam konteks sejarah kita ni. Jadi dalam konteks itulah bagi saya dia berpunca daripada masalah bagaimana ahli sejarah sama juga seperti seorang hakim itu mentafsirkan bidangnya. Pada hari ini saya tidak ada slide kerana ada sedikit perubahan tajuk dan saya tidak sempat menyediakan kertas kerja dan slide-nya. Ini dah jadi satu tajuk kedua lah bagi saya, yang kalau anda lihat tajuk saya tadi, dia agak umum, sejarah dan pemerkasaan perundangan syariah di Malaysia, sangat luas. Dan bagi saya ini adalah kepakaran, sekali lagi, Datuk Profesor Syam Rahayu, bukan bidang sejarah. Jadi saya nak ubah sikit lah dengan melihat, dengan memfokuskan kepada aspek pertama Terengganu. Yang kedua saya nak kaitkan dengan peranan atau kepentingan Qanun Muluk ini dalam konteks perundangan syariah. Jadi tajuk ini saya akan lihat dalam aspek sejarah, pemekasaan perundangan syariah sebelum bermulanya zaman kolonial. Dan saya berharaplah perkongsian sejarah ini dapat difahami sebagai teras untuk kita memahami tentang perundangan itu sendiri. Dalam konteks sejarah, Terengganu